M45 daripada Mercedes compressor. Okay, belt ni kita kena modify. Sebab apa? Belt ni dia punya belt dia lebar. So banyak puli-puli dalam ni terpaksa custom, kena besarkan. Lepas tu kita kena inline dia punya supercharger belt ni. Ni supercharger kita letak. Kita nak letak dia sama inline kat sini. So kita dah letak location paling tepat. Kita terpaksa tambah lagi adapter, nampak tak? Kita tambah lagi adapter untuk kita inline dia. Kita inline dia, baru dia punya kedudukan, dia punya supercharger belt tu lurus. Okey, ini kita pakai sistem water to air. Water to air. Saya ceritakan tuan-tuan apa yang kita pakai kat dalam ni. Okey, sistem water to air ni, kalau tuan tahu apa tak benda yang kita pakai ni, kita pergi kedai potong, kita orang pakai heater, radiator heater. Kalau dekat negara Jepun kan, dia ada satu heater untuk musim sejuk kan. Dia pakai heater tu untuk panaskan kereta dia. So heater ni tuan-tuan dekat kedai potong dia orang buang, sebab dekat Malaysia tak pakai. So kita modify heater tu, kita masuk dekat sini. Okey, lepas tu kita letak laluan air dia modify. Kita pakai Bosch punya pump. So dekat depan sini kita akan letak satu radiator. Jadi air ni keluar masuk sama macam sistem ni, sama. Tapi dia ada pump yang lain, dia ada radiator yang lain. So dia akan sejukkan udara supercharger ni. Supercharger ni, bila air ni lalu masuk dekat radiator sini, dia akan jadi sejuk. Udara yang dia kompres dari supercharger Yang ni sekarang ni, supercharger ni bila dia pusing, dia tarik udara masuk sini, dia akan kompres dekat sini. Dia kompres dekat sini, so intercooler dalam ni akan sejukkan udara ni sebelum dia masuk ke dalam enjin. Ni supercharger lah. Okay, jangan dah faham Alright. Yang ni paling padu lah. Yang ni paling padu. Kita bukan gunakan M45, tapi kita gunakan M90. M90 ni dengan M45 ni sebenarnya M45 kali 2. Okey, tuan-tuan, saya cerita sikit pasal supercharger. M45 Eaton base supercharger, yang brand Eaton dia punya kekuatan horsepower dia 200. Maknanya dia takkan boleh produce lebih daripada 200 horsepower M45. Okey? Sebab tu kita pakai M45 ni pada 4G15 dia dapat 200 horsepower. Kita pakai pada 4G93 dia dapat 200 horsepower. Dia tak boleh lebih. Tapi bila kita nak lebih